Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Zahra Husna binti Muhammad Zohib, pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, kelas 11N Sejarah. Bagi saya, menjadi seorang pendidik itu bukanlah hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi menjadi seorang individu yang menyokong, membantu dan memberi inspirasi kepada orang sekeliling. Sepanjang berada di IPG, saya berpeluang melalui pelbagai pengalaman dari segi aktiviti kurikulum, akademik dan juga aktiviti berkumpulan. Jadi, pengalaman tersebut membantu saya untuk membina keyakinan diri, membantu saya dari segi komunikasi serta kerjasama dalam kumpulan tersebut. Jadi, dekat sini saya seorang pelajar yang bersedia untuk belajar perkara baru, menerima teguran dan memperbaiki diri dari semasa ke semasa. Oleh itu, 3 nilai yang cuba saya pegang adalah komitmen, sikap responsif dan keinginan untuk terus belajar. Saya memilih untuk menjadi ahli PRSD kerana saya percaya bahawa dengan sokongan orang sekeliling dapat memberikan perubahan yang besar kepada seseorang. Sebagai seorang bakal guru dan juga pelajar, saya ingin belajar untuk menjadi individu yang lebih peka terhadap keadaan situasi rakan-rakan dan mampu menjadi pendengar yang lebih baik serta tahu bagaimana untuk memberikan sokongan dengan cara yang sesuai. Bagi saya, PRSD ni bukanlah sekadar satu pelibatan tetapi merupakan peluang untuk saya membentuk diri menjadi seorang individu yang lebih prihatin, bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Pertama, komunikasi, di mana komunikasi merupakan kekuatan saya, iaitu pengalaman daripada pembentangan dan juga tugasan akademik menjadikan saya lebih yakin untuk menyampaikan idea serta berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, kerjasama, di mana saya juga percaya bahawa bekerja berpasukan ini memerlukan sikap tanggungjawab dan juga saling menghormati. Ketiga, kepimpinan. Saya cuba untuk mengambil inisiatif apabila diberikan sesuatu tanggungjawab kerana kepimpinan ini bukanlah semata-mata tentang kita memimpin orang lain, tetapi menunjukkan contoh yang baik melalui tindakan. Pengalaman saya dalam akademik dan kurikulum telah mengajar saya bahawa setiap individu mempunyai cabaran dan kelebihan yang berbeza. Jadi daripada pengalaman bekerja dalam kumpulan, membuat pembentangan dan melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum, saya belajar tentang kepentingan komunikasi, toleransi dan juga sifat tanggungjawab. Jadi pengalaman inilah yang mendorong saya untuk terus melibatkan diri dalam sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri serta orang lain. Sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi ahli PRSD, saya bersedia untuk memberikan komitmen dan pengalaman yang saya ada untuk menyumbang kepada organisasi. Saya berharap dapat belajar daripada ahli-ahli lain dalam meningkatkan kemahiran interpersonal dalam masa yang sama mampu memberikan sokongan kepada rakan-rakan yang memerlukan. Saya juga percaya bahawa perubahan yang besar boleh bermula dengan satu tindakan yang kecil sahaja, iaitu memilih untuk mengambil berat. Sebagai penutup, saya Nur Zahra Husna binti Muhammad Zohib dan saya bersedia untuk menjadi sebahagian daripada PRSD. Terima kasih atas peluang yang diberikan.